Gondoruo tu bahasa Jawa ke? Oh iya ke? Ya, hantu raya. Hantu raya tu hantu raya tu hantu raya tu Gondoruo. Oh, kau tak Kau dengar kau dengar ke orang ya tu? Siapa dia? Bini kau? Aku dengar. Yo, dia cakap apa ke? Ada cakap apa ke? Apa? Aku kan aku seorang je. Seorang perempuan kan? Dia perlu dia sepanas kan? Rasa tak panas sekarang? Welcome to Projek Berdengung, Borak Sampai Pecah. Let's go! Okey, kembali balik ke Projek Berdengung. Weh, macam-macam cerita juga kau, Pit. Boleh lah. Yang aku ingat lah, aku punya cerita macam ni lah. Yang aku tahu. Tapi ada lagi seram lagi. Lagi seram? Ada, tak maksudnya muka aku lah. Orang lagi seram. Orang yang lagi kisah lah. Yang aku pernah dengar lah. Uish. Yang aku dengar lah, bukan aku dengar dari orang pertama, kedua tak ada je tu. Ni dia tuan badan. Orangnya terus. Tuan badan. Direct owner lah. Dia owner. Tu pun pasal tu pun barang boleh cakap saka. Saka. Saka tu. Itu yang aku tahu lah. Yang macam tadi waktu kita break kan, Api ada cakap dah dia pernah ada pengalaman pasal lagu Ulit Mayang. Betul. Apa kisahnya tu? Apa kisah tu Ulit Mayang tu? Yang dalam cerita aku ni pasal Ulit Mayang ni pasal kawan aku lah. Aku ikut satu grup ni. Zaman tu zaman FB. Zaman Facebook kan? Facebook lah. Dia boleh cakap macam paranormal lah. Cuma kita orang ni macam ni, biasa macam zaman-zaman nak test itu kan. Tak ada macam sekarang ni dah boleh live senang kan. Senang buat dekat TT kan. Sambil buat benda macam ni, dia nak test. Ada yang nak, tak tahulah, yang aku dengar kawan-kawan aku yang ada yang nak test ilmu, ada yang nak tahu diri dia ni kuat semangat ke apa, macam tu lah yang aku tahu. Tiba-tiba ada satu hari tu diorang buat, dia cakap aku nak cuba main area Selangor lah. Dia cakap area ke Kelang. Kau siapa yang tahu yang buat kan? Lepas tu aku bersuara, aku cakap aku tahu Patah Remis lah. Patah Remis. Kenapa Patah Remis? Dia orang ni jenis tim ni, dia jenis tak ada macam ni rumah ni kosong je, tak. Dia style dia nak detail kenapa rumah ni ketinggal, apa sejarah rumah ni. Macam dia sampai tertarik tempat aku. Yang aku cakap kenapa kau cakap Patah Remis? Patah Remis ada apa? Aku cakap Patah Remis kalau tahu sejarah banyak orang buang barang. Betul. Contohnya macam saka-saka lah, betul. Satu lagi situ yang sampai sekarang kekal buang abu. Dekat ada kuih lah. Diorang tertarik dengan tu. Betul, diorang set timer, diorang tak ambil aku, terus kita pergi ke sana. Itulah ada aku cakap, satu orang ni yang boleh buat benda ni macam mainan kan. Aku memang dari dulu Ulit Mayang ni ada pantang larang. Walaupun benda ni kita cakap sebagai lagu. Waktu yang kita dengar selama ni, dia tak full. Dia tak full maksudnya? Lagu bukan yang full original. Pemujaan. Bukan original punya lagu. Dia ada dia original, cuma dipotong. Ada part-part kalau ada part yang kalau rasanya macam mana part yang Putri 2, atau ada part Putri 3 ada sambung, Putri 5 dia ada 4 tak ada. Macam nak Putri 2, kalau kita tahu Putri 1 ni, Putri 2 bersanggup, Putri 3 gitu kan. Dia 1, 4 tak ada, 7 tak ada. Kau pasal nak kan? Kalau kau dengar balik lagu tu, dia tak ada macam dia cakap 7 putri. Kenapa 7 tak sebut? Dia sebut ganjil. 2 dia pergi ke 2, pergi ke 3, lepas tu dia pergi ke 5, pergi ke 7 gitu. Yang aku ingat. Tapi kejadian malam tu, dia bukan dia buka download lagu ke apa, dia nyanyi tak. Dia buka kat YT YouTube. Tapi macam mana jadi original? Dari 1 pergi 7 sebut. Maksudnya semua putri dia tuju dia sebut. Tapi yang tu, macam yang kita dengar dari muzik kan, yang ni ada drum, ada rancak. Ni sebiji bunyi muzik yang gong teng. Dia pun dia mula lagu tu dia dah dengar.
Dia dah dengar dekat kedai makan. Dia cakap, waktu aku nak test ni lah. Ya, tapi kawan-kawan yang lain macam rasa macam dia gurau je kan. Nanti dia takut kot. Mungkin dia tahu kan benda-benda ni. Rupanya kat pantai dia buat. Tapi memang dengar lagu tu memang yang original. Dia bunyi-bunyi Macam gong. tong teng Lepas teng tu teng. boleh main. Yang jadi lembut boy, dia punya lenggok dia jadi lenggok irama Melayu betul lah. Alamak. Pop satu jatuh baring. Misal pop satu baring gitu. Aku jap weh, kau mati kan sekarang lagu ni? Tak boleh mati. Hang. Tak boleh tekan. Aku ni sampai kawan aku ni dia mau dia boleh ubat lah. Dia ambil handphone kawan tu, dia pecahkan dekat Alamak. batu. Lagu tu masih bunyi. Alamak. Aku ingat lagi. Tantang bukan daripada phone tu. Dari handphone tu. Cuma dengan handphone. Lagu tu dikuatkan macam kalau kita handphone dikuatkan mesti ada maksimum dia. Volume. Ni volume macam kita pakai speaker besar tau. Apa? Ush, masih bunyi lagi lagu Ulik Mayang. Aku kawan aku sampai cakap, "Pik, kita kena adab ni. Tanya yang 2-3 orang ni, kita kena adab ni." Ada maksudnya kau tunggu je seorang bangun. Yang bersilat ada, serangkak jarian rumah ada. Orang dari situ lah. Aku tak kenal, dia datang, dia yang sembuhkan. Tapi kawan-kawan aku pun ada yang tolong sembuhkan. Cuma ada yang satu tu, sampai aku ingat lagi, aku rasa Saka boleh cakap keturun zaman-zaman perang, zaman-zaman merdeka. Dia kata aku boleh keluar dari badan budak ni, tapi kamu kena tarung dengan aku. Oh, kena fight dengan dia. Betul, siapa yang fight? Kawan aku silat. Oh lama, selamat kawan kau pandai silat. Dia silat, dia memang dah silat. Tu yang silat. Tapi pakcik tu lah, yang mana dia boleh dia keluarkan lah. Sampai kejadian tu aku yang dalam pukul 1 lebih ke pukul 2, kita orang dapat settlekan semua tu, dapat sedarkan semua sampai pukul 6 lebih ke pukul 7. Lama siut nak ada Pantai Remis Jeram. Memang keras lah. Memang. Sebab tu yang aku duduk dekat Pantai Remis tu lama tau. tahu yang yang kau jual yang dulu buat ada kes tau dulu jumpa tengkorak orang lah. Time tu ada aku. Time tu kita orang tengah cari umpun-umpun. Tahu tak cari umpun-umpun kat batu tu kan. Umpun-umpun pasir lah. Ya. So waktu tengah cari umpun-umpun tu kan, adalah beberapa orang yang sedang cari umpun-umpun juga. Bukanlah aku yang jumpa tengkorak tu. Orang lain lah. Ada seorang jerit, "Oi, ada tengkorak." Kita pun datang dekat orang tu. Kita tengok dekat dalam lumpur tu, taklah bentuk tengkorak. Dia dalam lumpur. Dalam lumpur tu betul. Dia macam tapi nampak kepala kelibat, dan mata bulat tau. Oh, Orang kata tengkorak. Panggil polis. Polis datang korek. Memang betul. Kepala manusia, tengkorak manusia lah. Masuk surat khabar. Viral lah. Zaman viral. Zaman masuk viral paper depan. Tengkorak dijumpai di Pantai Remis Jeram. Betul. Dalam paper tu nampak tangan aku je. Nak ada jugalah. Nampak ada dah. gitu. Ada lah. Gitu nak je. jugalah masuk kan. Faham tak? Faham. Lepas tu kat Pantai Remis pun ada banyak cerita yang aku pernah alami. Contoh dulu, kakak aku seorang ni baru pandai, baru belajar bawa motor. Okey. Bak kata orang budak kecil baru belajar menapak. So dia ni baru belajar naik motor. So macam itik berjalan lah. Macam belajar itik berjalan lah macam. So bila dia baru belajar bawa motor, dia ni Batak. Dia akan naik motor dia terlalu tasuk lah dah. Dia terasa motor je. Aku tak pandai lagi bawa motor. Lepas tu akak aku pun ajak, jom kita naik motor mak. Time tu aku meniaga kat Pantai Remis. So waktu pukul 7, pukul 8, 9 tu orang dah tak ramai. Betul. Ramai waktu petang. So aku pun cakap dengan dia, okey lah. Kan dia pun bonceng aku lah. Naiklah motor pergi dekat ujung kuil Cina. Kalau orang-orang Jeram mesti tahu kuil India. Yang ujung Pantai Remis tu. Pantai Remis belah kiri tu. Orang naik motor sampai situ kemudian akan patah balik punya. Dia tak akan terus. Sebab seram lah. Seram sebab gelap tu. So zaman Pantai Remis dulu, jangan nak samakan dengan 2026 lain. Tempat parking sekarang yang korang berkumpul tu, dulu jalan pasir dan kiri dia pokok. Kalau korang menuju ke sana, kiri dia pokok lah. Kalau korang menuju ke sini, kanan korang pokok lah. So pada waktu malam, aku dengan kakak aku pergi naik motor. Aku duduk belakang, memang gelap lah. Jalan pasir mana boleh laju. Betul. Dia pasir-pasir jenis tenggelam. Pasir dia lembut. Jalan sampai
tokong India. Betul? Sampai tokong, kau cakap patah balik lah. Ini kalau kena penggal kat sini memang orang tak tahu punya. Betul. Aku patah balik dengan keadaan gelap kan. Bila patah balik menuju ke kedai aku, yang kedai majlis daerah sekarang ni, kanan aku pokok-pokok. Kanan aku pokok-pokok pada ketika itu lah. Bila pokok-pokok, kakak aku bawa ni. Okay. Bawa. Ada satu pokok yang kalau kau perasan lah, pokok yang jenis dahan dia ataupun batang dia yang macam ini. Okay. Dia tumbuh macam ni. Dia tumbuh gini yang kau boleh duduk. Dia macam aku cakap, ada cakap pokok apa yang nama lupa. Pokok tapi dia punya batang satu tu akan melintang, bukan naik ke atas ataupun bukan melintang, turun. dia buat macam dia tumbuh jalan macam ni lah. Ya. Okay. Dan sewaktu tu naik motor hanya ditemankan dengan lampu motor, lampu brek belakang yang warna merah tu dan bulan. So keadaan jadi sama-sama. Betul. Sewaktu tengah bawa motor tu, kakak aku boleh terlalu sebelah perempuan yang sedang duduk dekat pokok tu. Okay. Dia bercakap tengah berehat duduk. Ya. Berjuntai tu lah. Berjuntai. Dia duduk kat situ dan aku nampak cuma rambut, muka gelap, baju putih dia panjang sampai ke bawah. Dia duduk. Tapi nampaklah fizikal dia tu, baju putih dia sampai ke bawah macam tu. Betul. Yang nampak bukan aku, kakak aku pun nampak. Jalan pasir, bila dah nampak benda macam tu, kau rasa kakak aku pecut macam mana? Dekat spin dekat Tayar motor dia bang. Ya, dia akan spin kat situ lah. Tenggelam dulu, dia sampai berat pun. Dia akan tenggelam dulu. Rasa sampai keras baru ke depan ni. Macam tu. Faham. Ya, takut lah, tak boleh. Takut malam kan. Takut bodoh. Ya. Aku ketuk pinggang dia jenis ketuk pinggang dia melata. Ngot. Ya, siapa tak takut. Kau dah nampak, bukan nak cakap benda tu jauh tak apa. Benda tu kau lalu depan dia. Ini sebelah je. Betul. Lebih kurang 5 langkah dah sampai ke dia dah. Tapi yang aku rasa bayangan ataupun penampakan tu macam hantu sundal bolong yang dulu tu. Sundal bolong yang first tu. Macam Suzana. Ya, macam itu. Suzana. Hidup bagi kakak aku tu. Aku selalu kat hidup lagi. Memang hidup pun kat kau. Lagi lah. Aku selalu kat Pantai Remes, kalau aku nampak hantu mesti aku dengan dia. Sebab aku yang temankan dia dating, gayut, naik motor. Aku yang temankan dia. Kalau dia gayut kat tempat gelap, aku dah temankan aku cak. Okey, tu jadi masa keadaan juga. Nampak sekali kan? Nampak sekali. Sebab kau bersubahat. So Pantai Remes tak tahu lah sekarang. Pantai Remes yang dulu tahun 2005, 2004 waktu Aceh tsunami kan, memang sangat-sangat keras. Yang kau cerita baru-baru ni Pit dengan aku Pit, yang kau dengar orang mengaji dekat tengah laut. Macam mana Pit tu? Aku dia dari tengah mancing. Memang kau duduk atas laut, atas bot. Memang boleh cakap aku kat laut tu 3 hari 2 malam. Memang aku tak duduk darat. Aku duduk kat atas bot, laut. Tidur atas bot apa semua. Tiba-tiba masa dia mancing ni ada spot-spot dia. Spot pertama, spot kedua, spot tiga itu kan. Spot 3 ni memang spot last. Spot tu last. Maksudnya spot tu dekat kan. Dah pagi nanti subuh dia akan pusing balik spot lain semua. Tapi jarak laut, jarak darat dengan tempat yang aku pergi ambil masa 3 jam. 3 jam. Dari darat, kalau aku nak pergi ke dari darat, nak pergi ke spot pertama tu ambil 3 jam. 3 jam naik keyboard lah. Naik keyboard. Okey. Lepas tu boleh kau tengok situ suasana tempat tu. Memang kau tak nampak satu rumah pun. Tak nampak pulau, tak apa. Cuma kau nampak pulau yang jenis tebiah. Pulau hutan yang besar-besar kan. Ada tiba aku ingat waktu tu dalam pukul 3 pagi. Ya, aku masa tu baru bangun tidur. Aku jadi tidur awal. Pagi tu aku memang nak bantai mancing kan. Masa tu mancing bertiga. Aku pergi bertujuh, 4 tidur. Ada lagi 3. 2 tu yang memang tak tidur lah. Kalau aku dekat belakang tengah duduk kan, dia bunyi sayup tau. Jenis yang mengaji sayup, yang bukan jelas. Kalau jelas kau boleh hafal, aku boleh hafal juga. Ni jadi dia Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi dia macam jauh lah. Jauh. Macam kuat slow. Dia macam orang ngaji. Aku pun fikir mungkin dekat dengan darat macam kan. Tak apa. Makin lama aku tertengok jam. Orang mengaji apa ni? Pukul 3 pagi. 3 pagi Bahasa kalau pergi, biasa cara dia mengaji. Kalau kau masih pernah dengar, waktu yang biasa nak masuk waktu subuh, azan pertama,
Ataupun maghrib, orang nak azan maghrib, dia akan ngaji dulu, ataupun selawat, kan. Dia macam situasinya tu. Cuma dia sayup kuat slow. Ui, suara lelaki ke perempuan? Lelaki. Ha. Dengar. Tiba aku tercakap dengan kawan sebelah. Kau dengar tak orang ngaji kejap? Dengar juga. Kawan sebelah mana? Siapa yang ngaji? Tak tahu. Mungkin ada yang buka YouTube ni, ada buka handphone ni. Cari apa tu? Tak ada. Okey, cerita. Owner tu dengar. Owner buat. Kenapa? Dia tengah masa tu minum. Kita orang dengar ngaji ni cakap. Dia senyum. Kenapa? Dengar. Siapa lagi dengar? Dia dengar. Abaikannya kat kampung orang ni. Alamak. Dia macam dah biasa je. Kat kampung orang ni cakap. Lepas tu pakcik tu terangkan aku. Aku macam bingung lah, macam dia macam okey, aku tak pernah terjadi kat laut. Aku biasa darat benda-benda ni. Kat laut aku tahu memang dia ada. Cuma tak pernah, benda yang tu aku tak pernah jadi. Aku tak pernah kena. Tiba macam bingung kan. Aku mikir macam mana situasi you, macam mana. Pasal takkan dia berdiri di atas air. Yelah kan. Lepas tu pakcik tu bagi jawapan. Alah, kamu anggap abaikan je. Kita kat laut, tempat ada orang darat ni. Faham. Maksudnya alam kita kat situ laut. Alam dia darat dia. Tapi yang kita orang kena ni baiklah Islam lah. Sebab benda-benda ni kan, aku cakap yang Islam ni sebenarnya tak pernah kacau orang pun. Yelah. Jin-jin ni Islam ni. Kalau yang kau dengar yang masuk badan, tiba orang tanya, kamu ni Islam? Bukan dia suka-suka nak masuk orang, nak rasuk orang, tak. Ditangkap, dipaksa dia masukkan badan orang. Dalam Islam dia tak nakkan, jin Islam dia takkan nak sakitkan manusia. Yelah. Kalau kau nak jumpa dia kat surau ada. Yelah. Surau. Pernah dengar juga kan. Kalau kau tidur depan surau, depan pintu surau, lepas tu korang sedar, korang dah ada kat tempat lain. Contoh dekat tangga, dekat dalam surau. Betul. Lepas tu orang tua kata itu jin Islam yang angkat kau. Mungkin cerita dulu lah. Dia boleh cakap dia bukan nak alau kita. Kadang mungkin laluan tu kot, laluan pintu. Dia nak solat. Dia orang ni solat beribu tau. Ya. Dia tak pernah kosongkan. Contoh ya, surau kita ada sah berapa banyak. Kalau dia orang punya Islam ni, kalau masjid tu contohlah boleh cukupkan 30,000 orang, 30,000 yang akan datang. Ya. Siapa tak nama Islam? Kalau kau tak tahu lah. Dalam Islam, yang jin Islam ni aku tahu lah, dia memang tak ada Islam. Solat memang cukup kan. Tapi apa lagi yang kau tahu pasal alam bunian, Pit? Sebab aku pernah dengar lah, orang cakap rumah kau yang kau duduk sekarang ni, belakang tu pasar bunian. Betul, Pit? Sedang kau pun pernah bercerita dengan aku juga pada ketika dahulu, yang kau selalu dengar orang berjual beli dekat belakang rumah kau. Betul. Dia boleh cakap benda tu tak kerap. Boleh cakap dia dalam setahun 2 kali, setahun sekali. Sebab yang aku tahu, tepi rumah aku tu, yang ada parking kereta tu laluan dia. Situ. Laluan dia. Tempat parking kereta tu. Benda tu aku tahu situ laluan dia. Dia bagi salam. Aku pernah dengar budak kecil, aku pernah dengar suara perempuan, aku suara lelaki pernah. Dia lalu bunyi tak pakai kan. Dia jadi slipper yang bunyi macam macam tu. Ada aku dengar. Aku masa tu dia tak tunjukkan, tapi aku didengarkan. Yang lelaki, Assalamualaikum. Ya. Aku jawab, Waalaikumsalam. Lepas tu yang aku dengar ada perempuan dengan budak kecil. Sebab apa? Cepat dia panggil anak Cepat jalan ni. Mak dia, Jap bu tu kan. Dia macam kita lah. Dia bahasa kita Sebenarnya alam dia, alam diorang ni, dia apa yang kau bayangkan ni, yang kau tengok macam dalam TV tu kan, tu ada yang nyata. Tapi ada yang dekat alam bunian ni, semua negara ada. Kalau kau tengok, ada yang dah moden. Macam kita motor-motor ada. Dekat alam bunian ni ada motor macam kita. Ada. Yang dah maju ada. Kalau kau tahu. Okey, lepas tu bunian ni macam-macam. Dia dunia dia pun sebelum kita maju, dia ada yang dah maju dia. Cuma dia ni, dia takkan tua. Yang aku tahulah.
Okey, jin ni yang bunian dia gelarkan bunian lah. Bunian ni sebenarnya manusia yang letakkan nama. Dia takkan tua. Okey, tua dia saja, tuanya pun maksimum lah. Dari mata kita nampak dalam umur 40 tahun. 40 tahun. Okey, macam manusia 40 tahun. Tapi umurnya boleh cecah puluh ribu. Wow. Betul? Puluhan ribu Satu lagi ada perempuan bunian. Dari mata kita 18, 19, 20. Umur dia 900. 900 tahun. Dia takkan mati. Bunian takkan mati. Oh ya. Dia sampai hari kiamat ni baru dia akan munculkan diri semua. Oh ya. Bunian tak mati. Bunian ni sebangsa dengan jin ke ataupun bunian ni memang jin? Dia sebangsa jin. Dia sebangsa jin manusia. Oh, half lah. Apa fizikal makhluk bunian ni? Dia Adakah komplit macam kita? sebenarnya dia komplit macam kita. Oh. Cuma yang aku tahu bunian ni beza dia kening dia cantum. Kening dia cantum. Cantum dia set. Sini tak ada. Oh, situ tak ada. Tak ada. Oh. Bunian kalau kau tengok dari depan mata kau, yang perempuan cantik betul. Yang lelaki handsome betul. Okey, kalau dari segi pakaian yang kau tahu, dia baju macam baju Melayu dengan baju lelaki lah. Baju Melayu, satu lagi baju tu jenis baju pendekau. Jubah. Okey, berjubah. Yang perempuan kebaya sama batik. Adakah bunian ni ada dekat negara lain juga? Contoh Indonesia, Filipina, Thailand. Oh ya. Cuma tempat diorang panggil lain. Thailand ada. Thailand ada. Aku dengar cerita kedai makan tu, cerita aku ada orang ada. Bunian ni dia boleh merupai muka kita. Sebab aku tahu dia boleh gaitkan muka macam merupai muka kita. Aku dah kena. Tu yang aku tahu. Macam mana Pik tu? Muka aku Serius lah? terus. Aku Macam mana? mika ayam hutan. Hah? Aku mika ayam hutan. Mika ayam hutan. Mika ayam hutan. Tangkap ayam hutan ke? Main pika ayam hutan. Okay, kita nak test ayam. Bawa ayam hutan lah. Tapi memang tempat tu besar. Pergi bertiga. Dia cakap, aku cakap nak main mana ni? Main hutan. Aku cakap kita tiga ni. Kau mika ayam je. Ayam kau kokok, ayam kau kokok tak jadi apa kejap. Jangan risau, tempat ni besar. Kita pecah. Kau bayangkan nak pecah. Aku nak jauh dari ayam. Kawan aku tak nak dengar. Aku ambil 1 kilometer Jauh hutan. Sebab aku tak nak bergabung bunyi kan. Okay, pergi. Buat macam biasa lah. Rutin ayam hutan ni diorang akan buat pasang jerat. Ayam jangan keluar dulu. Pasang jerat. Lepas tu buat kubu. Lepas tu nak jadikan cerita, aku dah siap semua perangkap aku. Aku dah siap buat kubu. Baru tengah duduk, kira orang cakap, baru settle dekat kubu aku lah. Buat kubu kan. Kawan aku datang. Kawan aku yang memang kawan aku lah. Yang budak ni bukan kawan aku, kawan ni. Aku kena baru kenal. Kawan aku datang. Dengan tak bunyi tapak kaki dia ada ayam mak. Oi, ngeri Kau belakang kau. Aku astagfirullah kejap. Aku tahu, aku ingat aku ucap astagfirullah kejap. Kau di mana? Kau buat apa ni? Tengok kau lah. Dia cakap sepatah. Tengok kau. Tapi aku ingat muka dia pucat. Muka yang orang bangun tidur tu. Memang bijak. Aku pun bijak. Oh, dah ngantuk ke penat. Pasal kita orang main subuh. Pukul 6 kita akan pergi masuk hutan kan. Dah muka kata. Tiba aku tanya, kau dah pasal pikat dah? Dia cakap sepatah. Aku jawab. Dia jawab sepatah. Lepas tu aku terbaik. Kau pasang jauh-jauh tinggal ayam lagi. Kau kena makan haiwan apa. Pergi aja kena. Sekejap. Pergi. Aku pusing balik. Kira aku pusing balik. Kira nak mendak ayam lah. Lepas tu aku pusing balik. Aku nak cakap, aku tak sampai 1 minit kot. Aku nak tanya balik. Dia pasang belah mana? Toleh balik. Dia hilang. Tak boleh tak pakai kaki apa pun. Aku cakap pasal memang bukan aku fikir dia hantu Kan aku cakap, kalau main ayam hutan ni kena jalan slow-slow. Slow, tak boleh bising. Memang sensitif ayam ni, ayam hutan ni. Okey, aku fikir positif lah kejap. Selang 10 minit kawan aku datang ni. Kawan kau yang mana? Yang sama. Yang sama, okey. Okay, yang sama. Tapi jangan jenis memang datang senyap. Tapi dia jenis ada you know. Oh, manusia. Manusia. Aku jadi tiba jadi emosi tau. Kau lagi aku cakap, kau ni tak reti duduk diam aku jangan. Ayam nak ayam baru kokok ni kau dah bising-bising kan. Kawan aku cakap, tadi aku nak tanya ada ayam. Ada aku belum dapat ni aku jangan.
Bola apa? Kau ni asyik datang. Kau tak kerti jaga ayam, aku jawab terus. Dan ada ni, aku dah tak pergi ayam lah. Nak bertumbuk ni, aku jawab. Aku jadi lima. Bawa sampai aku jawab, sabar, kau nak ngomong apa je kan? Tak adalah, kau berapa kali datang tempat aku. Dah datang tadi, datang lagi aku je kan. Lepas tu kawan aku tak tahu, mungkin dia tak dengar. Ya, relax lah. Kau datang tempat aku relax lah. Kau datang tempat dia? Itu yang aku dengar balik. Tadi aku cakap dia datang tempat aku kan. Aku masih maintain itu sampai 2 kali orang yang kedua. Aku masih maintain lagi, betul. Dia cakap aku datang tempat dia. Kau datang tempat dia. Habis tu dia yang datang tempat kau tadi tu siapa? Tu siapa? Bukan dia. Oh. Okey. Lepas tu aku dah jadi macam, kawan tu jadi macam, boleh cakap dia tak fokus tau. Apa yang dia cakap dia tak fokus. Aku yang terdengar apa yang dia cakap. Tadi kau datang tempat aku relax, aku tak marah. Aku datang kau marah. Lepas tu aku cakap, apa kau cakap? Apa yang aku datang? Yalah aku datang, tapi kau pucat 2 hari dia cakap. Alamak. Aku cakap dah. Weh, kita kena aku tak jaga. Aku tahu budak ni dia penakut. Aku tak cakap kita kena ganggu. Aku cuma cakap, jom. Kawan kau tahu kat mana? Tahu. Aku nak jumpa kawan kau. Habis ayam kau tak apa. Kita jumpa ayam kawan kau. Pergi. Dia cakap dah. Mula dia macam, dia cakap balik lah cerita yang aku datang muka pucat tau. Aku cakap sepatah, macam tak ada mood. Aku tak layan. Aku fikir kawan tu je. Aku nak tahu dia kena tak kan. Aku cakap ni kita dah kena benda lain. Aku cakap kan. Okay. Sampai sana, aku dah nampak sudut. Aku jawab, tanya kawan yang ni, kawan kau mana? Okay, depan tu je. Selang 4 minit depan. Nampak betul. Nampak dia. Tapi kau tahu apa? Sebelah dia ada yang tengah sandal dia. Aku jumpa dia menghadap ke belakang dia. Dia tengah menyangkung. Dia duduk macam ni. Okey. Sebelah ni. Aku cakap, aku cakap sama dia, siapa pula ni? Kawan dia kot kan. Dia budak sini. Dia budak yang baik. Lepas tu okey lah. Nak tanya kan. Sekali aku 2 langkah aku rasa. 2 langkah tu aku terus, kejap. Aku cakap, kau tengok belah kanan ni. Yang belah kanan dia kan tengah. Asal baju dia dengan badan dia macam aku ni. Lah kawan aku cakap. Aku ingat kawan aku ada. Yang sebelah macam aku lah kawan aku cakap. Sekali tengok kan, muka sendiri tu lah. Lama. Aku ingat dia tu. Aku pula dah. Aku dah tengah mama tengok. Betul aku nak apa. Aku semua tengok betul kan. Kawan dah lari lah. Tak boleh punya kawan dia. Kawan maksudnya dia. Kau nampak benda yang menyerupai muka betul. Kau sendiri. Memang sebiji muka aku yang tak ada macam mana bentuk muka aku, macam tu lah dia. Bentuk badan apa sama, rambut semua sama. Baju pun baju yang sama. Yang aku aku baru kenal budak ni yang duduk sebelah aku. Yang kawan nak cabut lari lah. Takkan aku nak cabut lari tinggal kawan ni. Aku pun beranikan diri, aku jerit. Belah-belah aku cakap kan. Balik kan. Kawan pun masih mama sama-sama. Tengok belakang. Kejap ayam dekat. Aku pun nampak ayam dia. Jerat ayam hutan dia. Aku yang nampak ayam tu. Lepas tu dia cakap, okey. Dia cakap apa ya? Dia cakap, kejap ayam dekat je tu. Aku cakap dia wajinan. Aku cakap, belah aku cakap kan. Aku dah tak sedar hati. Benda ni dah senyum aja. Yang muka aku dia senyum tak berhenti lah. Dia pandang aku je kan. Yang dia mata tajam tak ada kelipnya. Aku juga ni aku tendang budak ni, aku tarik dia terus kan. Lepas tu dia pandang depan balik, dia buka ayam, dia terus cakap, kau yang mana satu ni? Sebab yang sebelah ni dia nampak, aku pun dia nampak. Aku ingat dia nampak dua-dua. Dia tolak yang kat tangan, yang ada sini kan. Yang sebelah dia tak bercakap. Dia tolak tangan tu, dia pergi ke ayam dia, ambil jerat rumah. Aku nampak juga depan mata. Yang aku pun saksi juga nampak benda tu. Ayam dia ambil ayam, dia ambil jerat. Ayam liar tu tak lari. Ayam liar tak lari Ayam yang liar tu aku cakap yang datang kan. Kayak ayam aku cakap sentimen. Tak lari. Ayam tu kan tukar warna putih. Ayam tu tukar jadi warna putih? Ayam tu warna putih. Aku ingat ni. Ayam tu warna putih, bukanlah dia bertukar jadi warna putih. Ayam tu ayam jantan. Kau tahu ayam jantan, ayam hutan. Bertukar putih. Bertukar putih Warna putih. And ayam tu tak lari. Ikutkan ayam hutan lari tau. Kawan aku tarik racik tu, lari. Terus lari dengan aku pergi, jom lari. Aku lari. Aku teringat jerat aku kat dalam ni. Aku cakap tak apa, korang masuk dulu, aku pergi. Kau boleh Kau masuk balik. Masuk balik. Aku dah Kau dah nampak 2 orang yang muka
sama tu aku boleh masuk balik. Pasal aku fikir masa dia lari, benda tu tak bangun tau. Benda tu maintain kan. Dia tak lari. Dia makin muka senyum gitu. Seram siut. Aku lari pergi ambil ayam aku. Aku ingat lagi kunci motor aku jatuh. Alamak. Kunci aku jatuh bukan yang jenis jatuh memang. Aku rasa orang tarik. Faham? Jatuh kurang aku dengar. Lepas tu aku pusing cari kat daun kan. Mau nak cakap daun tebal tak cakap tebal lah. Daun kering. Daun ni aku cakap hilang terus. Aku cakap aku ambil ayam. Tak apa, motor aku ni aku suruh orang towing lah. Sampai nak pergi ke motor, kawan aku orang ni masih bersorok lagi. Aku cakap dah mati. Kenapa korang ni? Kau jangan. Ada apa hal ni kan? Betul aku datang orang. Ada apa? Aku pergi ngintai. Kau tahu apa? Kat motor ni. Kau tahu apa? Ada 3 motor. Tiga ada semua. Ada 3 Tiga. orang. Satu kat motor aku, satu kat motor yang ni, satu kat motor Orang? tu. 3 orang. Yang merupai kau tu Merupai, ada kat motor. Alamak. Macam Aku mana kau nak ingat balik? Memang tu lah aku cakap macam mana. Balik naik Grab lah. Tapi last sekali aku terbang balik, kunci dekat dia. Kunci kat Kat tangan dia. kat tangan benda yang sama muka macam kau tu. Dia sana. Aku ingat sudut dia duduk kat motor, kat kepala motor tangan macam ni. Dia macam menganjing. Nak balik sini lah. Lepas tu aku dengar aku takut juga, tapi aku bayangkan muka aku, dah tengok muka aku kan. Bayangkanlah. Aku Pergi dekat. Pergi dekat. Aku cuma cakap, ya aku janji aku balik. Aku tak kacau tempat kau dah. Aku janji aku tak tolong lepaskan kita orang. Dia makin mama lonceng kuat kan. Ting ting buat kan. Maksudnya dia nak bagi kunci tu. Dia jatuhkan betul. Dia tak bagi kat tangan aku. Dia jatuhkan, aku ambil kunci. Dia turun. Dia cuma Aku ingat. Rupanya aku bukan orang pertama kena. Dah ramai yang kena sini. Lepas tu aku tahu cerita ramai yang dah kena. Kita orang tak balik. Aku jangan balik. Aku takut ada yang ikut kita. Pergi kedai makan. Jumpalah otai 2-3 orang. Masing-masing macam mana hasil benda ni. Dia biasa lah otai minta hobi sama. Muka yang seorang dah nampak menggigil. Cawan dah apa-apa ni lah. Sebab kita tak pernah kena benda tu tau. Rupanya pakcik tu jangan. Kenapa? Dia tegur aku. Pit, kenapa ni? Korang kenapa ni? Tak, kita orang kena ganggu ni. Ganggu apa? Main hutan. Dekat mana? Jalan paip, kita orang cakap. Aku cakap jalan paip Jalan paip Meru Kelang. Jalan paip aku cakap itu lah. Pakcik tu cakap, jangan cakap ujung Memang ujung lah pakcik. Pakcik jangan cakap ujung yang kemarin Lepas tu aku belum bagi jawapan. Kenapa? Nampak muka sendiri. Alamak. Dia pun tahu lah. Tapi dia lagi teruk. Dia lagi teruk Sampai tak boleh keluar. Pusing. Alamak. Yang dia cakap pernah dia kena benda tu ikut dia belakang dia. Muka dia ikut je. Muka dia macam tu. So sebenarnya kan, pada yang main tangkap ayam hutan orang panggil tangkap ayam hutan Tak kisahlah. Boleh cakap hobi mikat lah. mikat ayam hutan. Mana tahu korang ada pengalaman juga kan. Banyak. Boleh usulkan di ruang Ramai komen lah. geng-geng ayam mikat. Kalau kau dengar cerita ramai. Mancing Sebab aku pun ada. pernah dengar juga orang-orang yang duk tangkap ayam hutan pada waktu malam ni macam-macam nampak. Ada dia, yang nampak bajang. Pernah dengar bajang? tu. Yang badan manusia kepada kambing. Ada juga orang cerita kat aku dah bajang. Kau pernah ada satu lagi nampak? Kalau dipanggil jemalang. Jemalang? Serius lah. Kau pernah dengar jemalang kan? Aku pernah dengar tapi aku tak tahu jemalang macam Jemalang mana. kan bentuk dia macam, kau tahu guni plastik, guni yang kita yang 50 kilo. Dia jenis guni koyak. Dia terbang macam guni tau. Macam kain ni. Ya Tapi- ke? Jemalang dia terbang macam ni. Contohlah, dia biasa akan datang orang yang jenis mikat burung. Burung wak-wak. mikat burung wak. Yelah burung wak-wak lah. Dia akan main radio. Biasa punca benda tu datang, dia orang main buluh. Pak kan. Salah bunyi dia datang. Macam kain. Sampai ke jaring tu, dia melekat, dia keluar tangan. Serius lah. Tanya Wak Aris. Wak Aris. Sama Wak Aris yang kena kat sini. Sini saya. Ni belakang ni. Yang perumahan baru ni. Perumahan ANK kan. Belakang ni. Bendurua. Bendurua Sama Wak Aris. Wak Aris tu orang lama tu. Tu kena. Wak Aris Sempang 3 tu. Wak Aris tak. Wak Aris yang aku lepak sama aku tu. Pergi mancing ada Wak Aris tu. Yelah rumahnya Sempang 3 ni, Limau ni. Boleh sini. Jadi motor lah. Sama dia. Tu pendek cerita mikat, kita orang mikat burung, panggil burung. Tiba-tiba aku ternampak kat kandang ayam lama. Mata merah. Bola macam bola pingpong. Aku nak tegur takut, aku bagi orang lama sebab dia lagi lama kan. Bagi Wak, benda apa tu? Mana? Tu.
Mana? Tu. Dia datang depan. Dia kata, kalau kau berani ke sini. Wak Aris panggil. Tapi Wak Aris silap. Benda tu berani. Start motor balik. Wak Aris lari. Balik, benda tu datang jadi bola pingpong. Dari bola pingpong nanti jadi bola tenis. So, Alamak. okay. Yang dia tunjukkan wujud dia, ingat lagi kat bawah lampu macam ni. Aku nampak dekat Semiral. Lepas tu aku sampai kedai, minum, kita tak boleh balik. Balik, Wak, tu benda apa Wak? Benda luar. Kenapa kita kena pergi? Aku dalam sejarah aku panggil benda ni selalu tak datang. Ni datang. Ada yang tak kena kat hutan ni juga. Ada kat sini. Memang dia raja sini. Ada lagi sampai sekarang. Sampai sekarang ada lagi lah. Sebab aku lalu memang dia akan muncul. Boleh cakap mungkin tapak dia, tanah dia raja hutan. Raja hutan ni Gunung Ruah raja hutan ni. Raja hutan. Oh. Kalau di bahasa Melayu Hantu Raya. Gunung Ruah tu bahasa Jawa ke? Oh iya ke? Hantu Raya. Hantu Raya tu Gunung Ruah. Kau tak Kau dengar kau dengar ke orang ya tu? Siapa dia? Bini kau? Aku dengar. Yo, dia cakap apa ke? Ada cakap apa ke? Apa? Aku ingatkan aku seorang je. Seorang perempuan kan? Dia perlu dia panas kan? Rasa tak panas sekarang? Macam, ya. Aku rasa panas berpeluh ni dalam ni. Ni aku dah mandi. Tadi tak panas kan? Boynya, ya. Aku dengar. Kan? Tadi kau sebut aku tanya kau kan? Betul Gunung Ruah tu dalam bahasa Jawa ke? Kau cakap dalam bahasa Jawa, bahasa Melayu. Kau cakap dalam bahasa kalau dalam bahasa Melayu Hantu Raya. Ya. Ya. Ya tapi nyaring. Dia nyaring lepas tu berdengung. Ya. Ngan. Aku dengar. Ya. Dia bukan ya. Dia ya. 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 Tapi iyalah ya. Kucing kot. Takkan kucing. Kucing. Bunyi dia kat sini masalahnya. Aku macam dengar sudut kat sana tau. Depan sama kereta lah. Betul lah. Iyalah kat belah sana. Binatang kot. Binatang kot. Tak tahu lah. Betul kot binatang. Tak cicak. Taklah. Bukan. Tadi dia panas. Dia bukanlah panas apa. Dia bukan panas yang bukan panas yang jenis matahari kan. Kenapa nak buluh? Dia jenis macam pasal ni kan. Kau apa? Tak ada duduk kipas kan. Panas kan. Macam kau makan satu benda pedas. Macam makan benda pedas. Panas dia. Tu yang jenis tu. Bulan pun terang cantik. Keep it. Sekarang dah sibuk kita dah sampai penghujung rancangan lah. Aku dah tahu dah. Rancangan. Itu yang kadang kita pernah dengar orang nak bela saka Hantu Raya ni. Dia nak minta nasi, nak makan. Okey. Tu ada satu lagi. Kadang ada manusia yang bela saka Hantu Raya ni. Kalau kita tengok dia hidup, sunai 7 hari 8 hari dah mati. Oh ya. Betul? Aku nampak kawan aku, bapak dia. Dah lama mati. Oh ya. Lepas tu macam mana? Lepas tu lah aku cakap bapak dia sakit on off. Sakit baik. Sakit besok berkebun. Lepas tu sakit macam nak mati lah. Besok berkebun. Sampai dia mengadu-ngadu. Tu aku cakap bukan aku nak aku dia boleh ubat kan. Tapi aku cakap makcik ni macam pelik. Lepas tu macam ni kita orang datang melawat. Kawan aku tu baca doa ni. Dia panas. Pergi marah kita orang. Lepas tu rupanya kawan aku ni dia dapat teka. Oh, pakcik ni belah Hantu Raya. Lepas tu dia cerita kat aku, kau percaya tak? Pakcik ni dia tak ada. Dah berapa hari. Kawan kau yang cakap lah. Betul. Masa lepas kita orang bawa berubat, lepas tu bawa satu keluarga, kita orang cakap, ni kalau tarik benda ni kemungkinan bapak kamu tak ada tau ni. Dia kena redoh. Satu kali redoh. Kau bayang kan, dia bawa hospital, dia sakit, ditarik, masa dia meninggal tinggal kulit dengan tulang ni. Okey, serius dia lah. badan ni besi. Masa dia meninggal tinggal kulit dengan tulang ni. Maksudnya memang tinggal isi dah tak ada lah. Tak ada. Memang dah lama meninggal lah maksudnya. Lepas tu kita untuk orang mati ni dia bedah siasat dulu kan. Postmortem kan. Polis tu yang bercerita. Kita orang jadi pelik.
si arwah dah dicek, kalau betul dah meninggal sampai 7-8 hari. Meninggal 7-8 hari. Dah bau dah. Pasal kejadian tu meninggal pagi tu. Yang tu dah masa postmortem tu dah bau bangkai. Poli dah asaskan mayat ni meninggal dah sampai 8-7 hari. 7 hari 8 hari. Tapi sewaktu 7-8 hari tu orang nampak dia masih hidup lagi. Dia sakit on off. Dia bangun besok macam ni sakit macam nak minta nyawa dah. Dah nak cabut nyawa. Besok bangun kebun. Gila. Lepas tu balik rumah macam biasa makan. Lepas kejadian tu anak dia cerita si bapaknya kalau lepas buat kerja makan memang untuk nasi dia ya 1 periuk. 1 periuk untuk 1 hari. Tak sampai 1 hari. Pagi tu saja. Atau tengah hari. Banyak makan dia Tu aku tu yang aku jumpa dia cerita mungkin bapak kau ni boleh hantu raya ni, aku cakap. Hantu raya tu lah sifat dia makan banyak. Makan. Kadang aku risau juga sebab kadang aku makan banyak juga. Tak ada lah. Tak ada. Tapi badan kurus juga. Maksudnya di perjanjian dululah. Kalau kita ada perjanjian, kalau kita buat perjanjian mungkin ada lah. Ada perjanjian. Okey, geng. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Oi, kita rekod daripada pukul 12 sampai pukul 4 pagi. Pukul 1 tadi. 4 jam rekod cerita si Hafid. Seandainya kalau ada permintaan, aku tak kisah boleh. Untuk video ni lah, kalau ada 100,000 view dekat TikTok, saya akan panggil lagi Hafid. 100k. 100k. Aku akan post video kau banyak. Tapi salah satu, aku risau juga 100k tu dekat. Takut juga 100k tu tiba dalam masa pendek mampu aku. Nasib lah kan. Nasib lah. Tapi kita bagi tarik lah. Tengok aku tak kisahlah kan. Bila kau free lah. So maksudnya aku akan post video yang short banyak dekat TikTok. So mana tu salah satu video kau ada yang FYP sampai 100,000, aku akan panggil kau untuk part 2. Okay, boleh. Okay, so macam mana korang, kalau orang nak cari kau dekat TikTok kat mana ke? TikTok aku ada TikTok juga. Apa nama TikTok kau? TikTok aku Apit Caster. Aku hobi mancing. Apit Casting. Caster. Apit Caster. Okay. Tu aku TikTok aku lah. Boleh nampak gambar-gambar aku yang ada lah. Mungkin dia ada pengalaman kisah seram waktu dia mancing. Yelah tadi kau dah nampak pocong kan. Kemungkinan ada lagi ke kan? Yang mancing banyak. Banyak kan. Sebab dia kaki mancing. Okay geng, jangan lupa subscribe Projek Berdengung. Jangan lupa share and like jika korang rasa video ini menghiburkan korang. Apa-apa pun, kita jumpa on the next video dalam Projek Berdengung Borak Saya Pecah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Bye bye. Uhu. Borak sampai pecah. Borak sampai pecah. Let's go. Ini host dan Daraja. Rinjuan Kai.